Assalamualaikum kawan-kawan semua. So, inilah pot rumah biasa syuting dekat tempat sawah padi lah, tengok. Wah, tengok. Sekejap, mau try ni. Sawah padi terbentang luas, Mio berlambai di hujung kali. Indah di hati jiwa terbebas, bahasa Melayu sentiasa di hati. Betul lah kot, tak tahulah. So hari kalau nak tahu kenapa mau syuting kat sawah padi, tak syuting dekat taman ke apa, sebab kat sini dia relax tau. So kita macam bukan apa tau, sebab nanti ada orang nak tak gambar. Bukan tak gambar tu salah, sebab nak cepat tau, nak cepat. Takut jadi panas lah, so nanti lambat. So kalau syuting dekat sini 8 minit siap dah. Senang je. Cuma kalau dekat bandar kan, dia ada gangguan sikit lah, sikit. So kita orang lambat sikit nak shoot. So kebanyakan kita orang shoot kat sini. So korang tengoklah, ada yang mancing kat sana, ada sawah padi nak siap dah. Apa? Yang nak buat beras tu. So tengok Amanda tengah duduk kat sana dengan Uncle Baby, adik kepada Mami. Aduh, masa nak naik lah. Tapi tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau takut tau kamu. Okay. Semua tak tampak air kat mana. Hup. Korang mau naik kat atas ni? Sekejap. Scuba. Jangan. Takutlah. Nak juga. Mau tengok belakang. Betul rasa macam pelik. Sekejap. Tak boleh. Kita buat. Jangan pernah ni orang depan tu. Macam ni. Gitu. Tak gambar. Gitu. Tak gambar sikit. Mar takut sangat. Hati-hati. Takut adik jatuh. Amanda jangan macam tu, Amanda. Adik jangan goyang. Nanti jatuh. Jangan goyang. Dia jatuh Goyang kat sangat. belakang tu. Adik kau tak apa dekat dalam air tu ada apa? Alah. Piranha. Ada, macam-macam ada. Jangan bagi jatuh. Bahaya. Kalau adik jatuh, Nombor 1, kalau jatuh jadi apa? Mati. Basah. Jadi tu. So, adik. Okey, kalau adik seorang kat sini kan, macam mana nak turun? Kalau seorang kat sini, adik sebelum tu adik lompat. Kalau adik pakai skill. Boleh. Okey, adik lu lompat. Anak. Cuma try lompat je. Okey. Adik tak boleh pakai kain. Tinggal adik. Boleh. Bye-bye adik. Tinggal. Jom. Nak pergi kat sana. Buat tak pernah pergi kat sana. Biasa pergi kat sini je. Kalau ada yang terlarang. Kau tahu ni pondok tak jadi masa. Pondok ni dia macam dah runtuh tau. Mobil duduk atas ni je lah. Tunggu tu. Tunggu. Tak. Benda tu. Rumput lah ke? Pelik sangat lah. Pelik sangat. Anak cakap Tak pernah satu tengok benda. apa? Kalau korang nak naik ni, korang pastikan ada kayu macam tu. Tapi tak apa masalah. Korang kena tutup semua ni, baru boleh turun ke atas. Nak tengok abang cik. Nampak tak kat dalam tu ada apa? Tu apa weh? Paku. Patu tu apa? Paku lah nampak tu. Bukan paku. Oh paku mengingatkan dalam tu. Sejom. Dalam tu apa ni? Sekejap. Ada rumah burung lah. Jom. Lari Tengok. Adik pun nak lari sini. Macam semut. Tengok. Dia kan pakai skirt, so dia semua sikit lah. Sekejap. Macam gambar lah kalau korang tengok di sini kan. Macam ada gambar. Wow. Dia macam gambar. Yang mana nampak kalau duduk di situ nampak macam gambar haiwan. Haiwan yang macam kepala tinggi macam jirafah lah. Jom dik. Pergi sana lagi kah? Kurang. Nak pergi sana ke? Tengok tu rumah burung ni. Kita tengok situ tu. Kenapa tak rumah burung? Kau rumah kan? Kau rumah dia ada bela tau. Satu. Kau bela lah. Ayah dia.
Duduk dekat sini. Lepas tu dia ambil sarang burung. Tak tahu dari mana. Kau Mak pernah tunjuk rumah. Tak ada burung lah tahu. Tengok. Kenapa dia tu? Rumah burung. Tak tahu sudah. Dia macam Rumah burung. rumah burung dia. Rumah burung. Okey, rumah burung Rumah dia. burung. Tu rumah burung dia kan. Kalau kau nampak, Burung. kita boleh naik. Kita boleh panjat ke situ. Sebab yang ni, rumah burung ni, dia kalau dilahirkan, orang tu boleh panjang ambil telur dia masak. Abang rasa tak ada orang kot nak makan telur burung. Ya, untuk supaya dia boleh hidup dengan tenang. Mak dia tak tahu macam mana nak jaga. Tak petuk dia Panjat. pecah. Betul tak? Guys, nak tengok adventure tak? Try bang. Tak dah itu. Alah, tak boleh naik lah. Tengok, rumah apa? Amal lompat. Rumah ketat. Tak, bohong. Oh ya? Ya Allah, tolong. Tak nak naik tengok, goyang ni. Loncat bang. Besar. Apa kau bang? Lompat je. Tak boleh sebab dia goyang. Tengok. Kenapa naik sikit tadi? Tadi. Goyang. Tak boleh naik. Dia kalau tak goyang. Nak tak jalan apa. lagi. Kalau tak nak naik atas tu nanti ada burung tak. Oh inilah. Sama padi yang betul. Yang untuk buat nasi tu. Tapi nasi Untuk buat beras. daripada padi. Inilah padi. Padi tu apa? Dia macam untuk buat beras. Kau tahu tak? Ada pernah jumpa kan? Kan sebelum dia lama-lama kan dia akan jadi macam benda tu kan? Yang dia duduk kat dalam tu kan? Pernah jumpa satu hantu Ni. Ira bagi tahu. Ni lah. Nak. Inilah yang untuk buat burung. Betul apa? Salah. Untuk buat Nasi. beras tu. Mami! Lepas tu satu lagi adik. Inilah untuk burung makan kan? Kot. Burung makan nasi ke? Yang kecil tu, yang beras. Kau lupa burung makan apa? Confused. Sekejap. Mana nak try buat beras sendiri. Tak boleh buat beras sendiri. Tapi nampak lah, tengoklah. Macam ada tu sikit. Tapi dia memang nampak macam bukan beras kan. Dia kena proseskan dulu. Proses dia susah. Lepas tu kawan daddy kan, kawan ayah rumah, dia ada tau buat satu Cari lagi beras. macam beras ni untuk kilang. Ha, senang. Kilang. Tengok ni. Ada. Ni. Dah. Tengok. Jangan! Tengok banyak ah. Abang, Oh. Ye dapat free nasi. Dapat nasi. makan abang. Jom kita balik ke sana. Tolong. Abang, sekejap. Jangan. Kalau ada burung, dia boleh bagi makan burung. Burung dia tak duduk situ tau, kau nak tahu. Dia tak biasa duduk kat tempat situ. Dia biasa duduk dekat hutan-hutan sebab bagi dia hutan-hutan bagi tempat yang selamat lah. Takkanlah burung dah duduk situ. Habis tu Memang bahaya. Untuk burung lah. Okey, sampai situ saja video kali ni kau ni. Kita pergi sana dulu. Sampai sini dulu. Habis situ saja video kali ni. Macam batu turun tau. Okey, sini. Okay, kat sini. So, Sampai situ saja video kali ini ni. saja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan notification. Bye. So, Tapi kat sini tak ada kambing. Kambing kalau dengar dia boleh nak okay, dia kalau boleh okay, tendang. bunyi burung lah. So, bye-bye. Jumpa nanti. Bye. Bye-bye. Jumpa di next video. Terima kasih Bye. kali ni. Bye-bye.